Dalam hidup ni, kena ada fokus. Kalaulah duk buat something kan, rasa macam masa tu berjalan saja, tak siap-siap kerja, tak ada pencapaian baru, itu tandanya tak fokus. Bukannya masa tak cukup. Masa memang takkan cukup. Itu memang satu realiti. So, dalam ketidakcukupan masa ni, macam mana nak latih kepala otak tu untuk fokus? So, kena tajamkan fokus tu untuk buat kerja-kerja yang produktif, yang boleh membawa kepada matlamat hidup. Bukannya duk buat benda-benda yang remeh-temeh, duk sibuk dengan benda-benda yang tak penting, duk sibuk dengan isu-isu politik yang tak kesudahan, duk sibuk dengan isu-isu viral kat social media. Sedangkan hidup masih biasa-biasa. Sedangkan hidup tak ada apa-apa pun. Tapi tak ada fokus. Tak ada fokus nak capai. Nak buat kerja-kerja yang boleh membawa kepada kejayaan dalam hidup. So, stoplah membuang masa dengan aktiviti remeh-temeh, dengan argument dekat social media, dekat ruang-ruang komen tu. Fokus kepada mencapai kehidupan yang lebih baik.